Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat ini jelas kata Allah perintah, Allah khamsah. Allah suruh siapa? Suruh orang beriman. Orang tak beriman saya tak suruh. Orang kafir, munafik, orang tak suruh. Suruh orang beriman, orang seperti dengan kita ni. Suruh apa? Suruh mendirikan solat. Suruh Allah perintah, suruh kita semua orang beriman mendirikan solat. Solat ni mendirikan solat cara betul, cara kena lah. Ia ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, serupa dengan Nabi SAW, barulah solat kita jadi ibadat diterima oleh Allah. Kerana syarat ibadat dua, ikhlas dan mengikut sunnah Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita nak tengok tak boleh Rasulullah SAW balas mana, salah balas mana. Tapi tak apa, ada orang tengok main doyak kita. Umar bin Khattab kita tengok Rasulullah SAW balas mana, dia main royak siapa kita di hari ini. Abu Hurairah tengok, banyak lagi orang tengok Rasulullah SAW royak melalui hadis siapa kita di hari ini. Alhamdulillah, berarti kita boleh semaya bersyukur dengan Rasulullah kan ada orang tengok main royak kita. Alhamdulillah. Kemudian berkenaan dengan solat ni dalam Quran ni banyak cara. Celaka bodoh, wailun bodoh juga bagi orang semaya ni. Lepas tu sifat bagi mukmin yang berjaya pun semaya juga, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang semaya khusyuk. Dia penting enam semaya. Lepas tu perintah yang keluar dalam ayat ni, wa atuz zakah, keluar zakat. Dan perintah yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in, dan hendaklah kamu rokok bersama dengan orang-orang rokok. Apa maksud rokok sekali dengan orang rokok? Iaitu mendirikan solat secara jamaah. Nah, inilah dalil di antara ulama kata wajib solat berjamaah, warka'u ma'ar raki'in. Jadi sembahyang jemaah ni perintah Allah juga. Mendirikan solat juga perintah Allah, dan solat berjemaah pun perintah Allah. Patu kelebihan solat jemaah, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat secara berjemaah tak kira lah waktu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, lebih baik daripada solat bersendirian, solat berseorangan. Lebih baik tu banyak sampai ke 27 darajah. Allahu akbar. Kemudian mengiringi solat pula ada rawatib. Rawatib qabliyah, ba'diyah. Siapa yang mendirikan solat pada sehari, dalam sehari semalam 12 rakaat, iaitu rawatib, dibina bagi dia sebuah rumah di dalam syurga. Allah kelebihan. Orang kita tak padan dengan kita solat sikit sangat, 12 rakaat dia sehari semalam rawatib ni. Balasnya dia sampai ke Allah bina sebuah rumah dalam syurga. Maka kita alhamdulillah kita duduk dalam Jamiah Fatani ni berpeluang kita nak buat ibadat 100%, tak ada talas sikit hebuk dengan masa, dengan jadual kita. Jadual waktu ni zuhur 12.30 boleh kita mai duduk beripu dalam masjid dah, dia semaya rawatib, dia baca Quran dan sebagainya. Lepas pada solat pun kita dia lagi nak semaya sunat rawatib 2 rakaat atau 4 rakaat asar dan sebagainya. Alhamdulillah kita duduk dalam satu kampus, dalam satu kawasan yang penuh dengan suasana beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau kita boleh mari sebab kita nak buat ni dah 12.30 di masjid ni, alhamdulillah. Dia
semaya rawatib 4 rakaat zuhur sebelum qabliyah, lepas tu dia baca Quran lagi. Alhamdulillah. Nah, semoga kita boleh hidupkan satu sunnah ini. Dan satu lagi, masalah solat ni, kita tidak memadai dengan hanya kita saja mendirikan solat. Kerana perintah Allah dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Suruh orang buat baik, suruh orang ma'ruf. Di antara suruh orang ma'ruf, suruh semaya, ajak semaya. Kalau kita berjumpa dengan orang kita, sayang-sayang kita, duduk mana, duduk kedai kopi, duduk makan kat bawah sungai, duduk baca surat kena masa semaya, kita panggil, ajak dia. Kerana kewajipan kita juga, wajib kita menunaikan solat, wajib juga kita mengajak mereka menunaikan solat. Jadi alhamdulillah kalau kita boleh melaksanakan macam ni, insya-Allah dah apa kita dipenuhi dengan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala kita hajat demo, pahala kita mendirikan solat sendiri dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.